Weh, apa benda dia bawa kereta daripada Amerika ni? Hei, Aunty, apa benda bawa kereta daripada Amerika ni, Aunty? Bukan left hand drive ke, Aunty? Ini bukan dari US, ini dari Jepun. Oh, jadi memang tak left hand drive Jeep ni? Ini memang right hand drive untuk Japanese market. Aunty, boleh explain tak pasal Recon Jepun ni? Boleh. Aunty, asal Aunty suka sangat beli kereta Recon Jepun ni? Sebab Jepun ada banyak selection, ada banyak pilihan. Satu lagi, orang Jepun pandai jaga kereta diorang. Jadi banyak grade yang cantik-cantik. Nampak pun Jeep ni memang cantik lagi, Aunty. Ni tahun bila ni, Aunty? Ini tahun 2022. Yo, memang betul lah, Aunty. Memang cantik lah orang Jepun jaga kereta ni. Satu lagi, Aunty memang suka kereta dari Jepun ni. Sebab report dia transparent. Semua dia bagi tahu. Ada cala ke, ada kemik ke, semua ada marking dekat report dia. Jadi kat UK tu ambil tak bagus, Aunty? Bagus. Tapi dia tak detail sangat report dia. Kadang-kadang Aunty pernah kena kereta yang macam tak berapa elok condition dia. Oh, okey, Aunty. Kalau kat UK tu, so Aunty selalu ambil kereta apa tu selalunya? Kalau dekat UK, Aunty akan ambil kereta-kereta yang lebih high-end dan rare. Dekat sana, UK memang ada banyak pilihan. Kat UK tu, selalu Aunty ambil kereta apa yang rare-rare tu? Macam Bentley, Porsche dan Land Rover. Yang tu memang Aunty selalu ambil. Macam tu kalau nak ambil kereta Recon. Kalau kereta yang awam, kita ambil Jepun. Kalau kereta rare, kita ambil UK Betul. Sekejap, Aunty, takkan dua negara je kita boleh ambil kereta Recon ni? Negara lain tak boleh ke? Australia boleh, Afrika boleh. Asalkan dia mesti right hand drive. Oh, macam tu je kalau nak ambil kereta Recon. So, kereta Jeep ni nak jual tak kat saya? Mestilah kereta ni untuk jual. Okay, berapa ni, Aunty? Murah-murah lah. Harga dia baru RM260,000 je. Alamak, kalau macam tu saya order sendiri je lah kereta Recon ni. Janganlah, kalau ada apa-apa datang jumpa Aunty di Prime Wheel Subang Jaya.